Assalamualaikum dan salam kecemerlangan semua. Saya Cikgu Fazatu daripada PTPAN. Hari ini sama-sama kita akan belajar subjek matematik tahun 2, topik 1. Tajuknya ialah nombor hingga 1000. Tajuk yang pertama kita akan belajar ini ialah kenali nombor. Murid-murid, tahun lepas kita dah belajar 2 digit nombor. Kita ada rumah sar dan rumah puluh. Contohnya 36. Untuk tahun ni kita akan belajar 3 digit nombor. Jadi untuk rumah baharu itu ialah rumah ratus. Contohnya kita akan sebut nombor ini bersama nilai tempatnya. Di sini cikgu ada bagi satu nombor 736. Nilai sar tidak perlu disebut dan tidak perlu ditulis. Tajuk yang kedua kita akan belajar ini ialah nilai tempat dan nilai digit. Apa itu nilai tempat? Nilai tempat yang ditulis dalam perkataan iaitu sar, puluh dan ratus. Murid-murid, di sini terdapat satu nombor 529. Untuk nombor yang bergaris itu ialah nilai tempat puluh. Sekarang kita tengok pula nilai digit. Apa itu nilai digit? Nilai digit mesti ditulis dalam bentuk angka iaitu 2, sifar dan disebut 20. Seterusnya, cerakinkan. Cerakin itu bermaksud pisahkan nombor-nombor itu. Cerakin juga ada di dalam bentuk nilai tempat dan nilai digit. Untuk contoh cerakinkan nilai tempat, di depan tulis nombor dan di belakang tulis nilai tempatnya. Contoh 500, 20 dan 9 sar. Untuk contoh cerakinkan nilai digit pula, perlu tulis dalam bentuk angka. Contoh 500, 20 dan 9. Tajuk yang ketiga kita akan belajar ini ialah susun dan pola nombor. Susunan nombor ada dua iaitu tertib menaik dan tertib menurun. Di sini cikgu ada 4 nombor dan contoh tertib menaik. Apa itu tertib menaik? Tertib menaik ialah susunan nombor kecil kepada nombor besar. Contoh tertib menaik yang disusun ialah 1542, 1544, 1546 dan 1548. Seterusnya, pola nombor. Apa itu pola nombor? Pola nombor ialah nombor-nombor yang disusun dalam corak tertentu, dikenali sebagai urutan. Corak urutan nombor boleh ditentukan dengan menambah atau menolak. Jadi, pola nombor bagi nombor yang disusun di atas ialah pola nombor menaik 10-10. Topik yang terakhir kita akan belajar ini ialah bunda nombor. Apa itu bunda nombor? Bunda nombor ialah tukarkan nombor. Langkah yang pertama, murid-murid perlu gariskan nilai tempat yang diberi. Langkah yang kedua, murid-murid perlu lihat nombor sebelah kanan. Sekiranya nombor itu nombor miskin iaitu nombor sifar 1, 2, 3 dan 4, murid-murid tidak perlu tambah 1. Dan sekiranya nombor itu nombor kaya iaitu nombor 5, 6, 7, 8 dan 9, murid-murid perlu tambah 1. Murid-murid, sekarang cikgu akan terangkan satu contoh bunda nombor iaitu bundarkan kepada ratus terdekat. Nombor yang diberi ialah 520. Langkah yang pertama, murid-murid perlu gariskan nilai tempat yang diberi. Langkah yang kedua, murid-murid perlu lihat nombor sebelah kanan. Jadi, murid-murid tidak perlu tambah 1 di nombor 5 kerana nombor 2 ialah nombor miskin. Jadi, nombor selepas bunda akan menjadi 500. Baiklah murid-murid, kita akan jumpa lagi dalam next topik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.